Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fariska Abdul Hamid, pengacara TVPSS anda. Hari ini berlangsungnya lawatan daripada PPD Kelimbang ke Tandas 3K SMK Merbau. Mari kita saksikan paparan skrin semasa lawatan berlangsung dan juga temu bual bersama tetamu yang hadir pada hari ini. Dan salam sejahtera, saya Nur Fariska Abdul Hamid dan bersama saya sekarang Puan Jelia daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Mendalam. Hari ini tanya beberapa soalanlah kepada Puan. Apakah perasaan Puan menghadiri lawatan ke Tandas 3K SMK Merbau? Secara personal, saya sangat kagum, sangat impress dengan kecantikan tandas SMK Merbau. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada skuad tandas SMK Merbau. Jadi secara peribadi, secara fizikal saya sangat impress, kagum dengan pencapaian anda. Tetapi yang lebih menusuk ke hati, ke kalbu ialah sentimental value yang diterapkan dalam menjayakan tandas 5 bintang SMK Merbau. Untuk anda, syabas. Terima kasih Puan Jelia kerana sudi membual oleh TVPSS Merbau. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya sekarang Puan Suzana, penolong kanan Hal Ehwal Murid bagi SMK Kubong. Hari ini tanya beberapa soalanlah kepada Puan ya. Apakah perasaan Puan pada hari ini? Okey, saya merasa sangat teruja, sangat bertuah datang ke SMK Merbau ini kerana saya dapat menyaksikan sesuatu yang belum pernah lagi lah saya lihat. Terutama yang untuk melihat tandas ceria, tandas yang bersih, bertaraf 5 bintang seperti hotel. Saya melihat di SMK Merbau ini, saya jumpalah. Okey, itu. Ya. Terima kasih Puan Suzana kerana sudi berkongsi pandangan bagi Tandas 3K SMK Merbau dan juga sudi ditemu bual oleh TVPSS Merbau. Terima kasih. Bersama saya sekarang Puan Asmayati daripada Pejabat Pendidikan Daerah Limbang. Hari ini ada beberapa soalanlah kepada Puan Asmayati. Apakah perasaan Puan menghadiri lawatan Tandas 3K SMK Merbau? Sebenarnya ini adalah kali kedua saya datang ke sini. Kali pertama semasa hujung tahun lepas bersama dengan PPD dari daerah lain. Okay, jadi sekali ini saya rasa teruja dan sebab itulah saya nak datang lagi sekali dan bawa dengan PKM saya. Okay, saya harapkanlah dengan lawatan ini dapat memberi inspirasi kepada sekolah-sekolah lain, kepada PKM kami untuk merealisasikan tandas mereka supaya jadi seperti ini juga, dijadikan sebagai contoh. Okey, seterusnya Puan Asmayati, apakah harapan Puan untuk perkara sebeginilah pada masa akan datang? Okey, harapan saya lah supaya tandas sebegini boleh dibuat di semua sekolah di Limbang lah. Sebab yang penting sekali adalah murid-murid, bagaimana untuk membentuk murid-murid. Itulah. Terima kasih Puan Asmayati kerana cerita membual oleh TVPSS Merbau. Okay, terima kasih. Bersama saya sekarang Puan Pengetua SMK Merbau, Puan Amanda. Hari ini nak tanya soalanlah kepada Puan Pengetua. Apakah perasaan Pengetua sekolah kita menjadi penanda aras bagi Tandas 3K SMK Merbau? Okey, terima kasih. First, saya berasa sangat bangga dan bersyukur kerana sekolah-sekolah di daerah Limbang memilih SMK Merbau untuk penanda aras Tandas 3K. Sebenarnya Tandas 3K SMK Merbau telah dikunjungi oleh beberapa sekolah dan daerah lain sebagai sekolah penanda aras. Terima kasih Puan Pengetua.